Kita buat the day before, jemaah Muassasah Malaysia specifically bergerak ke Arafah untuk ready for wukuf the next day, esok. Dan kami pada pukul 12 tengah hari, tapi diorang start 6 in the morning. So untuk KT 68 kita akan bergerak pada 12 kalau ikutkan jadual tu. Okay. So yang nak tunjuk kat sini, tengok jalan dah lengang. Kalau tak penuh, InsyaAllah akan tunjuk lagi pada 12 Zulhijjah ataupun 13 Zulhijjah. Sebab kami plan nak nafar awal. So masa tu tengok pula bezanya, crowded jalan tu. Okay, tapi hari ni nampak jalan kan, sangat kira ini lengang berbanding dengan 2-3 hari sebelum ni. Sebab ramai dah jemaah dah bergerak ke Mina untuk pergi ke Arafah esok, ataupun terus pada 9 Zulhijjah untuk wukuf di Arafah. So ketika ni dah 6:05 Maghrib, 6:55. Kami lambat sebab menunggu, tapi kami akhirnya jalan dululah sebab we are the slow walker. So kami jalan dulu, InsyaAllah nanti sampai sana sama dengan grup satu lagi yang boleh berjalan dengan bertenaga. Right, so ada viewer yang kata area ni ramai African semua tu, memang betul. So basically Malaysian and them, memang ramai. And then dekat sini, dekat compound, not really compound, ada satu area ni memang depan Masjid Bin Ladin. Area apa ni, ada orang sediakan makanan, actually nasi Arab, macam chicken kapsah kan, dekat sini dan diorang sediakan like since 4 days ago. So kami pun ada cuba juga, tapi lepas tu rasa macam sebab diorang ramai, so rasanya mereka lebih perlukan dari kami. So betul kan, so Malaysian, Turkish and also African lah kat sini. Mostly memang ramai African tu. So ini adalah lengang. Ini boleh dianggap lengang. Okay, so dekat jalan ni dia dah start uphill, belum teruk lagi. Nanti bila dekat dengan Anjum, Mama memang kena push lah. Kena ada someone push, anak-anak ataupun my husband. So ada yang sibuk shopping sebab these people lepas habis haji, dia tak stay macam kita. Diorang selalunya memang terus balik. So tengoklah dengan beg apa semua ni. I need to push. Oh, okay. Okay, nampak dah kan Masjidil Haram dekat di mata, tapi masih about 12 minutes away. Mana diary? Oh, diary dah lepas. Diary dah lepas ya Lala? Diary hotel. Kita dah lepas
salah satu hotel untuk salah tamu haji dari hotel. Ada yang dah kutip batu kat sini, tapi hati-hati because kat sini banyak kucing. So kita dah dapat batu daripada tabung haji, memang tak cukup. So most likely kita akan kutip dekat Muzdalifah, ataupun kalau tak turun dekat Muzdalifah, my breath. Kalau tak ambil dekat Muzdalifah, dan kita akan ambil dekat area hill kat Mina. Masih banyak masa lagi. Kat sana mesti batunya bersih, sebab dia tak ada inhabitant kan. I punya semput ni, dia tak represent most people, sebab I memang lembik sikit. Biasanya dia macam hilang. Relax je lagi. Tapi mama dah kena push pun masih lagi out of breath. Hello. Saudara-saudara se-Islam kita, makin ramai ya warga African, sebab mereka ekonomi pun lebih baik dah sekarang. Kesedaran pun dah makin tinggi. Alhamdulillah. Okey. Sekarang dah depan Souq Makkah Gate. Di sebelah sini is the Anjum, kebangunan Anjum. Aduh. Cantik Souq Makkah Gate ni, besar dan cantik. So dia punya yang tinggal di situ most likely dia ikut gate tu. And then ada bridge yang turun di belakang Marriott ni. Apa Lala? Apa Lala? Katanya kenapa slow down. Ramai. Jadi parti kat depan. Masjid Al-Haram makin dekat. Nak tinggal ke Arafah pun dah terasa. So you all faham kan, nanti bila nak tinggalkan terus hinggalah ke umrah, InsyaAllah rezekikan untuk datang umrah, untuk solat lagi di Masjidil Haram, InsyaAllah. Okey, dah sampai Anjum. Jalan terus pun boleh, tapi uphill lagi. So the shortcut is the safe cut. For people like me, the safe cut is through Anjum. Oh, by the way, this year Saudi government bagi 10 liter, 2 botol 5 liter seorang air zam-zam, dihantar ke hotel, ke bilik for consumption, bukan yang untuk dibawa ke Malaysia. So itu hadiah lah, so tak payah angkut daripada masjid. Okay, lalu
The same parking lot ni. Dah ada yang start dengan kain ihramnya. Sebenarnya kan, kalau buat umrah masa ni memang lebih doable sebab dataran tu dah agak apa, bukan lengang tapi bolehlah masuk kat situ. Since yesterday macam tu. So datang maghrib walaupun lambat masih ada tempat di level, the first level tu, ground floor, kotak 1. Masih ada tempat lagi di kawasan berkapet dalam masjid ya. So ini anjum. Diorang ni tak semestinya duduk sini, tapi itulah anjum. Dia sediakan tempat untuk sesiapa berehat. Tak ada sekatan. In fact, eskalator ni sepatutnya sini menurun, sana menaik. But sekarang dia buka untuk semua untuk turun. Ada satu laluan saja untuk yang nak naik tangga atau turun tangga. So semua turun. Nanti lepas isyak, eskalator semua naik. So dia orang membantu jemaah macam tu. Nampak macam simple, tapi it means a lot pada jemaah. It means a lot. So mudah-mudahan anjum semakin berkat. Ini bukan promotion. Ini totally my own appreciation. Yo, seriousnya. I was just pushing. Ada. They're just pushing somewhere. Thank you for the push. I need it. I need it a lot. Here we are. Dah sampai. Allah Rabbi. Rumah kita semua. Baitullah, rumah Allah. Rumah kita semua. So dikelilingi bangunan yang megah, but yang bermakna bagi kita yang ini. Oh, this is Oyen. Hi. My son have been following him. Sorry Oyen. Bye Oyen. Okay, tengok masih nampak lagi ruang-ruang. It wasn't there last week. Sangat crowded. Nak jaga diri masuk dalam tu lebih penting daripada buat video. So hari ni kalau tak memang sepanjang jalan penuh dengan manusia. Kereta pun tak ada, sebab jalan tutup. Betul. So lain kali jemaah muasasah tak mau haji, mintalah KT yang last. Ingatkan crowded kan, maybe sehari 2, tapi lepas tu untuk you all. Cumanya jangan terkejut lah kan, lepas tu nak ke Arafah dan sebagainya. Kaki make sure training dulu, sebab nanti dekat Mina melontar jamrah kita akan berjalan sejauh 7 km lebih kurang ya, dari kawasan Kemah Malaysia ke Jamratul Kubra ya.
Okay, dah sampai. We are targeting gate 114. Sebab yang itu memang biasanya ada ruang walaupun lambat. Itulah kelebihannya masuk dalam masjid. Siapa yang rindu tempat ni, semoga ini jadi penawar rindu and pembakar semangat untuk datang lagi untuk umrah atau haji. Dan ustaz-ustaz ingatkan kan, jangan risau kos yang kita spend untuk datang umrah, because Allah akan gandakan. Kalau tak silap banyak kali, I'm not sure 700 ke whatever tahu, tapi jangan risau, you akan kekurangan duit because you have to spend for umrah. Sebelum ni saya pernah datang banyak kali jugalah. Ada yang sekali tu dengan satu company, so duduk dekat As-Safa, so convenient. So yang nak datang dengan warga tua, warga yang mudah termengah macam ini, spend lebih sikit, insya-Allah Allah akan gandakan. Okay, so dah nak masuk. I will leave it here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.